Zi Fenghua malangnya telah ditangkap oleh seorang lelaki. Saya lihat seluruh badannya diikat dengan pukat besi. Tidak boleh bergerak. Phoenix merayu lelaki itu untuk melepaskannya dengan pandangan yang menyedihkan. Kemudian dia menitiskan air mata yang panas. Lelaki itu melihat penampilan Phoenix yang menyedihkan. Saya tidak dapat menahan rasa kasihan. Jadi lelaki itu memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian dia membuka jala besi itu terus. Phoenix yang dibebaskan perlahan-lahan berdiri. Sejurus selepas itu, mayat itu kembali terbakar dengan nyala api. Dia mengingitkan matanya ke arah lelaki itu dengan penuh rasa syukur. Kemudian dia mengembangkan sayapnya yang besar dan terbang ke langit. Untuk membalas budi seorang lelaki, Phoenix meninggalkan sehelai bulu kehidupan. Ia mengandungi tenaga yang kuat. Ia adalah perkara yang paling berharga dalam dirinya. Lelaki itu melihat bulu yang berkilat itu dan sangat gembira. Kerana tujuan perjalanannya hanya untuk mendapatkan bulu Natal dari Phoenix. Kerana dia, seorang lelaki boleh membuka pintu beku, bangunkan puteri yang sedang tidur. Nick tidak sabar untuk datang ke pintu ais. Saya melihat bulu-bulu berterbangan keluar dari badannya. Kemudian dia terus masuk ke dalam pintu ais. Kemudian pintu pagar ais yang tinggi itu cair serta-merta. Tetapi pada masa ini, Nick mendapati bahawa air cair telah membeku semula. Membekukan kakinya di tempatnya. Tetapi ini tidak mengganggu Nick. Tetapi tunggu sehingga dia masuk. Tetapi mendapati bahawa terdapat puteri tidur di mana-mana. Dan semua orang kelihatan sama. Saya tidak dapat membezakan yang mana satu puteri sebenar. Hanya apabila Nick sedikit terharu, bulu kelihatan senyap lagi. Saya melihat dia datang kepada salah seorang puteri. Mula menggosok hidungnya sentiasa. Nick melihat ini. Saya juga meneka bahawa dia adalah puteri sebenar. Jadi saya berjalan dengan teruja. Kemudian atas panggilannya, puteri membuka matanya semula. Seronok. Duta Raja Putera No. Hanya John. Puteri mendengar Nick hanya flat. Ratu sangat kecewa kerana dia berharap untuk menyedarkan dirinya akan menjadi putera raja. Puteri pernah berjanji, tidak kira siapa yang membangunkannya, saya akan berikrar kepada awak. Tetapi itu sahaja, dia hanya mampu menunaikan janjinya. Puteri meminta Nick menunggu di sini dahulu, pergi kemas barang sendiri, kemudian ikut dia. Nick berdiri di situ dengan patuh. Namun, dia mendapati puteri itu berjalan terus keluar. Nick segera menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Jadi saya cepat-cepat mengikutinya. Namun, apa yang Nick tidak jangkakan ialah itu, puteri sebenarnya datang ke tebing. Hanya kerana dia tidak mahu berkahwin dengan Nick, yang merupakan orang awam. Tetapi anda tidak boleh melanggar sumpah anda. Puteri hanya boleh memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Walaupun Nick berkata bahawa dia tidak akan memaksanya, tetapi puteri itu melompat turun tanpa teragak-agak. Nick melihat ini dan melompat ke bawah juga. Namun, apa yang Nick tidak jangkakan ialah itu, puteri sebenarnya membawa payung terjunnya sendiri. Baru dia sedar yang dia telah diperbodohkan. Puteri sebenarnya tidak boleh memikirkannya. Memerhati Nick tenggelam dengan pantas. Puteri juga sangat tertekan. Dia tidak tahu kenapa Nick turut melompat turun.